Alah keraju le bah. Wah, mantan ganjo takut masuk penjara. Kamu masuk penjara yang cek. Ya itulah dia. Dan kau kayak di Pak Boy dah. Ada kan nak mengizinkan dah. Ini kan boleh kualai pengangguran nak lu. Pak Boy dah. Duduk sebentar ni Arya. Duduk asik kau le cipoi. Kamar agak baik le. Duduk sikau tak jatuh di langit kan. Ayo awak capek dah. Dia lah kejatuh lah pitih pada kan. Entah tu lah sakit nak soleh dah. Aku semayang malah jin tu. Ya ro JB kau dah. Iyalah nyo. Tapi perhang, bayu je langkung. Tio. Weh, yang cari itu je ah. Pengangguran awan tu orang tu. Mode itu pengangguran. Sero jo apa JB le. Iya. Nak kumuh lah. Iya. Pengangguran. Mode kuang bakoi duit. Calik kami ah. Kau piti bos. JB ah, kerajaan menganggur ai duit yang tu. Nak piti yang tu. Siapa anang ah? Kami lah nak cecek-cecek ke. Kau lah dan tapuk bos aku ah. Weh malawang ah. Woi. Ayo keluar nak buat je. Bahaya tak jatuh bos. Kau nampak mana kurang bos? Mana aku bos. Teranak aku rumah ni. Bagi melawan juang je bos kan. Dan dah lah buat apa-apa pintu le. Kami ni lah. Bos. Jalan pintu orang senang. Tidak. Ah. Balik. Yuk kali dah payah tu dah. Panin aku dan dia. Penakut banang ni. Memang kayu dah. Rumah piti kau cari kau. Bang ambil. Dah nak dia ambil dah. Malu buat aku diri mah. Ambil tu modal lah. Kalah ni besok. Ambil lah ikut itu. Ni tak. Ya. Ambil dah ke. Bayar. Dia kaya sana je dia. Ya. Sekarang tak rugi dengan kanin aku. Tak betul doh. Daripada meneko anda ada diri wak cak cai keraju lo lah. Tunjuk ada. Keraju wak boleh. Buat balik pajan aku tu. Itu rumah apa itu nyo ah. Rumah tu. Ya wak cai keraju ke nyo. Cebek nyo orang kayu di kampung kau mah. Lah, mudah nak pek lah. Kau nyo rumah ya. Tutuplah pintu ni, dia keluar. Assalamualaikum. Oi. Pak Ipoy. Assalamualaikum. Ndi. Ma ayahnya dia. Ayahnya ngumpul kelambi dalam. Ayah ngumpul kelambi. Ya. Ai mula sonta kecek encik jadi ceput mencari. Ya. Jaga lah ya. Pincik dia cipui tu ya. Tiba ya. Ya, jaga lah ya. Pincik dia cipui lah. Tiba. Ang dia. Cucu ayah. Siang. Cucu ayah. Itu ayah. Ya. Tu. Ni ada pincik dia cipui. Tiba. Rumah. Suruh kau yang pintu tu. Bang, cucu ayah masuk lah bang. Apa siko dongkak pintu bang. Mana itu? Dongkak dulu di dongkak pintu gitu ya. Baiklah, lain cara masuk dalam rumah Iko mah. Dongkak ada. Pak Ipoy. Dia boleh ambil masuk ke Pak? Masuk dong. Ya, terima kasih Pak. Duduk Pak. Tak sofa Pak. Cik berdua duduk. Jalan kikik Pak kontu ya. Kursi kau banyak kau mah. Mengang situ kan orang pandi ya nak. Ya Pak, kami nang pandi mah. Biar cik berdua sih kau Pak. Dah ada. Aki dia berjalan lehang. Mengang ke kuang rumah itu. Hah? Jadi tujuan nama kasih datang kami kemari. Kami ingin cari kerajo Pak. Punya kabarnya apa orang kayu di kampung kau ya. Tadilah kami kerajo Pak. Jadi gaji 100 hari lah Pak. Ya Pak. Tak boleh tu. Perusahaan apa limu? Limu perusahaan apa ya?
Aku nyampe tinggal cikku orang dah banyak. Jadi lah sold out dah banyak mana orang situ dah menumpuk kan. Bantu apa banyak di rumah kau. Baca dia apa gaji. Kini kau aja cara jalannya lain. Apa punya para apa tu dulu. Tu wilayah apa mah. Yang cik lain kau rimbo laweh lah. Dan kuno dapat tu lain. Kalau bisa mah behenang dalam yang kedua tahun abeh dang sukses dang lahan tu dang untuk wang lah. Abang ngangu juang lah. Lain gratis yang dah. Ang abeh itu 2 tahun untuk wang lah. Lain jadi dah. Anak itu dulu Pak. Sebelum kami ke Rajo, nak ada wang muka dulu Pak untuk kembali air Pak. Aku nyapa ngawih di Parak. Kawan aku nyapa ngawih Pak. Kembali air dah. JJ. Dompet apa ada tes speaker biar? Punya. Cikon. Cili apa joker lu? Joker. Nanti kenapa? Tapi ini nak main. Kau tiga. Ni main dah. Ya. Berani udah. Banyak siapa kan terima. Makan lah. Benda itu. Tak perlu banyak dah Pak. Untuk 1 juta seorang je lah untuk beli air. Jadi mahal tu Pak di Parak. Parak mah tu orang. Ya Pak. Magul lah Pak Kang Yang ah. Kalau 1 juta Pak bisa bagi Kang dah. 2 juta Pak. 2 juta pagi ya. Untuk ang. Banyak oh. Bila Pak kami pergi lupa ke Parak tu tunjuklah kami Parak Pak di mana lokasinya. Boleh langsung deh. Pak, Apa ya sampai sikui sama menampun ang ya. Apa lah bau muas ya. Anak apa ni jumpa Parak Kang ya. Ya. Pe. Yo. Ang tunjukan adik-adik pa ke para apa nang tabe dapat tu dah. Ya, Yo. apa ni? Yo. Pa mantu ah. Yo. main pelah tunjuk abang Parak tu. Parak sampai. Woi. Ciko Parak ya. Oh ya, lupa. Ang tunjuk nak lupa. Iko kau berperasaan ni bang. Oh, iko. Kecik ayah bang. Kau pada sini dah lahir tu. Yo. Lah, weh macam cikgu. Ni kata sudah dah. Ayo mah. Baiklah, biar abang kerja ni. Baiklah Ya, bang. saya pulang JJ ni. Cilok pitih apa ya? Mungkin ke abang ya. Yo. Wah, nak cepat. Ayah. Awak Bali dulu. Awak Bali golok, baduk, keranjang. Baduk keranjang ni ko. Kan dah modal di mana di poi mah. Itu tu ada awak. Awak serius awak untuk amalih anak orang tadi tu. Bersukses awak mancing. Ada sukses awak. Apa untuk apa tu lain lok mah. Walaupun enggak panji stek. Lah awak susah kalau duit lain. Buka baju dulu dak. Lah berhasil ya Parak kau ya. Dah 2 tahun ni maupun Parak kau. Lebih Parak nampak ya. Memang lah selayaknya Parak kau untuk orang dua tu. Ma preman tu ya. Hoi, Mang. Sikong lah yang. Kau rumah pak ni yang lain. Aduh kapak kecen kang ah. Lah, pak tunggu di rumah ni ya. Yo Pak. Duduk Pak. Cak sofa Pak. Iya, tak. Iyalah nampak lapat pantau orang selama 2 tahun kena ilah mantap kerajaan. Jadi kau iyalah ada taruhan aja Pak Kang ya. Kau pitih ada dah merapu tuang ke pagi 20 juta. Ang tengah warna lu lepas 20 juta. Tak pas si kau lihat. Kau ambil Bagilah. Jadi berapa Pak? 20 juta. Pas Pak, 20 juta. Dah leh TV warna. Jadi Pak kalau misalnya cek Parak kau nampak dapat Pak kerja kami. Jadi yang itu mi kerja Pak kalau ada bonus dia Pak ketua lagi kan. Ada cak yo Pak. Kau nak bonus? Ayolah. Sesuai janji apa? Itu bonus cuma aja untuk angel. Kerajaan lah sungguh-sungguh bagi bonus Parak ni tu tinggal ubah aja namun hak milik ang berdua dia. Pandai-pandai aja berdua ni.
Kau Pak Ibo sekretaris apa magi tanah tukang kau surit tanah ke. Yo. Kapai Pak hilang le. Nah. Ayolah Pak, makasih banyak Pak atas bonusnya Pak. Jadi tanah untuk kami ya Pak. Iya. Ayolah Pak, makasih ya Pak. Nah, Kita sama ya Pak. Si Robert bisnis dengan abang. pot, boleh. Ayo kawan. Bos. Dulu bos ah. Kau baca yang di apa tu ah. Kelok apa kelok jari yang. Pun mereka jadi yang ambil apa. Bionda tu lah. Barang tu lah. Nah, okey bos ah. Halo. Bang, jadi abang ambil tak? Honda Supra mantap kenceng wah. Barang lau inden jo bos kadang apa ah. Jo bos kadang apa tu kalau inden ah. Besok tiba besok. Boleh abang. Dah jadi abang ambil kau. Kalau jadi awak tunggu abangnya 10 lewat 10 lah. Dan Palu abang ini kau. Jadi ndak abang ambil kau. Dik, bos. Halo. Bang. Dia bos, ni matin bos lah. Baca arwah leko bos. Coba lah. Pitih. Awak pial habis gini ah. Baca arwah le ah. Baca kau ngicu lah. Coba lah tu bangkut lah. Di bangku kecil si bos tu balik. Piti nak ada lah. Takkan nak tipu lah mah. Itu pak itu. Awak acuk ngicu orang di bibir tu awak boleh ngicu dia. Iya. Cari jalan ni bos. Tu tempat soal balik. Balik lah kecil si bos gua. Dah tu jalan ni. Tempat kan jadi onda ni. Cilok Honda. Ya. Honda siapa cilok? Dapat boy. Pak Ipoy. Ya. Honda Supra kenceng itu. Ya. Itu bah cari kok. Kau tangkuk bah. Salah hari. Sarah si bos ngecek anak bini bah di si bos. Si bos dia orang nak laku-laku dah. Awak kau bah. Bom dah susah. Nah, bang, mana mah orang kayu? Melarik mana undi? Nak bete? Angge bete ke bang? Putih ha. Wah. Oi. Ulang-ulang cacik bagi. Pelik nak punya gaji leh. Banyak.